Dia cerita pasal bunian ni kan. Nanti hampa tengok dua video ni. Ustaz Azhar Idrus dengan Ustaz Muhaizat. Dia cerita pasal bunian. Kan? Madi nak ulas lebih-lebih tak tahu sangat kan. Nak cerita balik lah pengalaman orang. Nanti dua link ni Madi letak di bawah video kan. Dengar cerita ni dulu noh. Daripada orang Kuala Lumpur noh. Nama dia Harisun. Dia ni lahir di KL. Membesar di KL. Tapi Tok Wan dia orang Perak dah. Ni cerita zaman budak dulu lah. Di mana kan Sun ni. Sun, abang, adik perempuan, mak ayah. Cuti sekolah suka balik rumah Tok Wan. Duk gila mandi sungai. Kat KL tak ada sungai kan. Jadi cuti sekolah ni selalunya berminggu-minggu lah. Balik duduk rumah Tok Wan kan. Selalunya Sun akan ajak dua orang kawan dia. Jiran lah kan. Sebaya dengan dia lah. Masa tu umur dia 9 ke 10 tahun macam tu lah. Jadi ramai lah kan. Dia balik. Lagipun muat lah. Sebab balik dengan van dah. Jadi hari yang dia sampai rumah Tok Wan di Perak kan. Tak sebut lah kampung mana. Di Perak ni kan. Duk intai-intai belakang rumah. Nak tengok sungai. Yalah budak kan. Kalau dia gila sesuatu benda. Dia gila sungguh kan. Jadi gian. Lagipun rumah Tok Wan dengan sungai bukanlah dekat. Bukan belakang tu je. Dia kena berjalan juga kan. Duk intai-intai kan. Tak apa duk geram kan. Esok lah baru mandi. Jadi hari pertama sampai tu. Masing-masing buat air sendiri lah kat rumah Tok Wan. Duk esok tu. Bukan main lagi. Habis makan tengah hari tu kan. Tapi dia pun makan tengah hari lewat juga. Bukan satu je tu. Siap bawa bekalan lagi. Ayak lah betul apa kan. Makanan ringan. Keropok-keropok kan. Jalan kaki ramai-ramai. Pergi kat sungai. Orang yang bawa mereka ni. Pak Su lah kan. Masa tu Pak Su si Sun ni muda je lah. Pak Su bawa. Pergi kat sungai. Mereka mandi-mandi apa. Pak Su tinggal mereka. Pak Su balik lah ke rumah lah. Sampai melarat petang ni. Pukul 6 lebih dah. Benda ni dengan spontan nak jadi. Tak sangka-sangka. Adik Sun ni yang umur ke 7-8 tahun ni hilang dah. Mereka mula nak teriak dah. Tapi mereka duduk fikir juga lah. Mungkin adik dah balik dah kot. Jadi masa tu nak gelap kan. Pukul 6 lebih dah. Mereka duduk risau ni adik tak ada. Jadi mereka buat dah. Mereka siap-siap apa semua. Balik ke rumah dah. Cari adik dah. Memang tak ada dari rumah dah. Jadi Sun dengan abang dengan kawan dia dua orang tu kan. Nak jawab apa dekat ayah kan. Teriak dulu baru abang kat ayah dengan mak dah. Masa tu pakat ramai-ramai lah main. Sebelum nak gelap kan. Pergi cari dulu kawasan tu. Memang tak ada pun. Masa tu Sun tengoklah Pak Su dia. Start motor pergi panggil kawan-kawan dia. Masa tu Pak Su dia muda lagi kan. Kawan dia yang main pun geng-geng muda lah. Ada belah-belah orang. Mereka siap bawa parang macam cukup. Kok ada dalam semak ke adik si Sun ni kan. Mereka ronda cari ni. Ramai orang kampung bermain apa kan. Tapi orang dekat-dekat rumah Tok Wan kan. Jadi sebelum nak gelap ni. Mereka kalau boleh kena cari dah adik si Sun ni. Di rumah pun mereka cari juga kan. Geng-geng perempuan apa kan. Mak ke apa kan. Mereka cari dalam rumah. Kok dia dah balik ke orang tak tahu kan. Masa tu Sun dengar lah. Pak Su dengan kawan-kawan dia. Mereka duduk sembang lawak-lawak kan. Entah-entah ada dalam pokok buluh ni apa. Sebab situ ada pokok buluh. Pokok buluh tu bukanlah semak samun pun. Tok Wan duk jaga. Dekat sungai tu ya. Tepi-tebing. Dan kawasan bawah tu pun banyak daun-daun pokok buluh kan. Kalau kata pokok buluh tu membiak kan. Tok Wan tebang. Tok Wan jaga kebersihan ke situ. Itulah Sun dengan Pak Su dengan kawan-kawan duk melawak lah. Dia pun tak jangka apa dalam pokok buluh tu. Yalah batang pokok buluh rapat-rapat kan. Lorong nak masuk pun tak ada. Takkan duduk dalam pokok buluh. Tapi dia pasal memang lawak-lawak macam tu lah. Jadi masa tu polis pun main. Kalau boleh nak kena tunggu 24 jam lah. Sebab baru hilang sangat. Tak tahu duduk kat mana kan. Tapi masa polis main tu interview lah. Geng-geng mandi sungai kan. Dia pun tak tahu nak cerita macam mana. Tiba-tiba tak ada kan. Tak nampak jalan balik ke. Jalan menghala ke mana ke. Tak ada lah. Dia tak boleh nak cerita lah. Jadi masa tu maghrib pakat balik dulu. Habis maghrib pakat main balik ramai-ramai. Masing-masing bawa lampu suluh lah kan. Parang lah apa. Dalam pukul 8 lebih kan. Yang main ni masa tu adalah 3 orang pakcik. Yang kata macam bomoh macam tu lah kan. Tak tahulah ilmu dia setakat mana tak tahu kan. Sun pun tak kenal. 3 orang pakcik kan. Dia katakan bomoh di kampung ni. Mereka orang kata berpakat lah. Mengatakan adik si Sun ni ada dalam pokok buluh ni. Memang mereka cari. Suluh celah-celah pokok buluh kan. Mana tepi-tepi pokok buluh mereka tebang-tebang apa. Buat lorong apa. Tak ada dah. Tapi tengah-tengah mereka tak cari lah kan. Sebab rimbunan pokok buluh tu boleh tahan juga. Jadi 3 orang bomoh ni mengatakan ada dalam ni. Benda tu tutup pandangan mata kita. Masa tu Sun tengok lah yang 3 orang pakcik ni. Mereka duduk rukiah lah. Keliling pokok buluh. Mereka duduk pusing lah. Lepas tu ada seorang pakcik ni. Dia macam berunding lah dengan benda tu kan. Yang Sun pun dengan kawan-kawan dia gelak lah kan. Apa pakcik ni cakap seorang-seorang. Cakap dengan pokok buluh. Pakcik ni cakap dengan benda ada kat situ lah kan.
Lama ni pakcik duduk bersembang kan. Minta bawa keluar budak tu kan. Bagi balik lah kan. Macam-macam lah ayat dia kan. Pukul 10 lebih. Dengar suara adik si Sun teriak dalam buka buluh tu. Dia pun suluh baru nampak lah dia teriak tu. Orang yang pertama paling kalut, Pak Su si Sun tu. Dia cukup sayang dengan adik si Sun ni. Dia terbang buka buluh. Laju ni dia buat kerja. Terbang buka lorong. Dia lah ambil dukung lah. Adik si Sun tu teriak ni. Sampai sedu-sedu teriak. Dia tengok orang ramai peluk kat dia kan. Dia pun tak tahu jadi apa sebenarnya. Pakcik Bomoh tu kata, dah cepat-cepat bawa balik. Jangan duduk lama-lama kat sini. Bagi dia mandi pun dulu. Sehari kami ikut ke belakang. Pak Su pun dukung lah adik lah. Balik ke rumah Tok Wan. Cepat-cepat bagi dia mandi apa kan. Pakcik Bomoh tu pun yang 3 orang tu main. Dia pun buat satu besen lah kan. Ayam dia pun jampi lah. Dengan limau dengan garam sikit. Garam tak banyak pun sikit lah. Tapi limau banyak lah. Dia pun jampi-jampi suruh adik mandi lah dengan ayam tu. Kira sampai lewat jugalah. Ramai orang kat situ nak tahu apa cerita kan. Nak tunggu adik buka mulut ni. Apa jadi kat dia. Macam mana boleh pergi duduk dalam buka buluh kan. Sampai lebih kurang pukul 12 lebih kok. Ramai juga kat situ masih duduk sembang-sembang kan. Kat sini adik si Sun buka cerita dah. Dia kata ada seorang kakak cantik mai kat dia. Macam artis. Adik dia kata tu. Memang lawa sungguh kot tu. Kakak tu ajak pergi mandi. Dia kata tempat yang paling sejuk sekali ayak kan. Jomlah ikut kak. Jadi adik si Sun pun dah nak ikut dah. Pegang tangan seret dah. Kira apa orang kata pimpin tangan kan. Jalan dah. Dia macam satu apa lorong lah macam trek kan. Jalan. Sampai dekat satu kawasan macam kolam lah kat sungai tu kan. Adik dia pun mandi kan. Betul sejuk ayak tu. Sebenarnya adik dia bukan duduk layang dalam pokok buluh. Tapi benda ni Sun abang kawan dia kan. Tak pasal pun benda ni jadi. Tak nampak adik dia naik kan. Pergi mana-mana tak nampak dah. Sekali mata benda ni jadi kan. Jadi orang ramai-ramai kat situ termasuk kawan-kawan Pak Su ada kat situ kan. Dia pada dengar lah cerita daripada adik si Sun ni kan. Lah cerita cara budak-budak kan. Masa tu masing-masing pakat buka cerita lah. Tambah-tambah apa jiran-jiran Tok Wan kan. Dari dulu lagi. Zaman mereka orang kata nak ketemu muda ke budak macam tu lah lebih kurang kan. Ada perempuan cantik kat situ yang disyaki bunian. Kalau tak jumpa perempuan tu dia akan bau bunga. Akan nampak bunga banyak-banyak kan. Lalu ke sungai dah. Tu selalu orang dulu duk nampak dah. Tapi bila lama-lama lepas tu, Tok Wan pun tak pernah jumpa apa bunga ke bau ke. Tok Wan anggap mungkin benda tu tak ada lah kot. Jadi tu yang Tok Wan tak kisah. Geng budak-budak ni pergi mandi kan. Tak sangka benda ni nak jadi dah. Jadi tahulah jawapan dia kan. Dikatakan mungkin bunian dah. Yang ambil adik si Sun ni. Lepas tu malam tu tak ada apa lah kan. Tidur elok lena lah. Esok tu Tok Wan bawa semua dah. Yang pergi masa tu Tok Wan, ayah, mak pun ikut. Pak Su, ada lagi beberapa orang. Semua dekat 10 orang juga lah. Tok Wan nak pergi tunjuk sesuatu dah. Dia pun pergi kat sungai tu. Seberang sungai. Sungai tu pun cetek lah. Seberang sungai pergi belah sana. Tok Wan lah duduk depan dengan pegang barang satu kan. Sampai dekat satu kawasan ni, dia sebenarnya tak jauh pada sungai tu. Bila dia pun naik ke darat belah sana kan. Naik ke darat. Dalam berapa puluh meter ya. Ada 2 rimbun pokok buluh lah. Dia macam tu, macam terowong lah. Dia macam pintu gerbang lah. Bahagian bawah ni bersih ya. Tapi adalah daun buluh banyak lah kan. Dia tak ada pokok-pokok lain dah kan. Tu tak orang kata nampak dah apa tu. Macam pintu masuk kan. Ramai-ramai pekat tengok kan. Tu tak orang buka cerita-cerita lama dia. Zaman muda dulu. Tak orang rajin dia ambil buluh kat situ. Adalah projek-projek dia nak pakai buluh kan. Buat lau ayam lah apa lah kan. Ada orang tua seorang. Biasa je orang tua ni. Macam pakcik-pakcik kampung. Dia keluar bedah belakang buka buluh. Dia bagi salam. Tok Wan sembang dia. Kat sini Tok Wan tahu yang tu bunian. Pakcik tu kata apa dah. Nama dia Muhammad Adam. Kampung yang dia tinggal ni. Nama dia Kampung Bunga Cendana dah. Nama kampung lah kan. Penduduk kat situ ada ratus-ratus orang. Itu yang Tok Wan tahu ada bunian kat situ. Tapi bila benda tu dah tak pernah jumpa. Tok Wan anggap dah tak ada kot. Tu yang izinkan budak-budak ni pergi mandi. Masa tu Tok Wan tanya mereka ramai-ramai. Ada bau apa-apa tak? Tu mereka kata macam bau bunga Tok Wan. Asal kata kat Tok Wan kan. Tok Wan dia angguk kan. Macam bau bunga dah. Dia wangi lah. Wangi bunga dah. Tok Wan pun tunjuk-tunjuk lah kan. Sekitar kawasan tu. Last sekali Tok Wan macam bercakap seorang-seorang dah. Dia menghadap dekat pintu gerbang pokok buluh tu. Wahai penduduk Kampung Bunga Cendana. Ni semua anak cucu aku ni. Lain kali kalau mereka main ke sini. Minta jangan ganggu tu. Tok Wan bercakap seorang-seorang kan. Kalau lah benda tu ada kat situ, mungkin dia dengar lah kan. Tapi benda tak nampak dah.
Habis Tok Wan cakap macam tu, jom kita balik lah. Baliklah ke rumah Tok Wan kan. Tak ada apa dah lepas tu kan. Tu lama lepas tu, masa pun berlalu lama, Tok Wan pun dah tak ada kan. Pak Su pun dah apa, berkeluarga dah apa. Sampailah Pak Su dia renovate sikit rumah tu, dia buat homestay dah. Laku keras tau, sebab ada sungai kat belakang tu. Orang mai tidur homestay tu, boleh mandi sungai apa kan. Tu kalau musim cuti sekolah, memang penuh orang lah homestay tu. Tu yang Su biasa tanya Pak Su dia dah. Yang selama orang duk main sewa ni kan, tidur beberapa malam ni kan. Lain-lain orang duk main sewa, dia pun duk pergi main kat sungai belakang tu. Tak pernah jumpa apa-apa dah lah Pak Su. Tu Pak Su dia tak pernah dia cerita apa pun. Kita anggap benda tu dah tak ada tu. Anggap macam tu Ni kira cerita mulut ke mulut tu. Tak ada bukti apa pun. Cerita ni terlalu lama sangat lah. Yang bercerita ni seorang Tok Wan. Cerita kepada anak. Anak dia cerita dekat ni, tak cerita kan. Inilah nama Azri lah, daripada Terengganu lah. Apa yang mandi agak-agak kan. Mungkin cerita ni tahun 40-an ke 50-an macam tu. Lama sangat lah. Jadi ayah si Azri cerita kan. Dulu di kampung ni ada seorang perempuan tua ni dah. Nama dia Makcik Rokiah. Sebabkan dia tua, orang panggil Nek Kiah dah. Dia ni duduk seorang-seorang. Dia rumah kayu lah, rumah orang dulu kan, rumah tinggi ni. Dia punya jalan nak ke rumah ni agak ke dalam sikit lah. Lebih kurang 60 ke 70 meter daripada jalan utama kampung kan. Kiri kanan hutan ni. Dan jalan tu memang tak boleh naik kereta apa. Boleh jalan kaki, basikal, motor kan. Lagipun Nek Kiah ni, dia tak ada kenderaan apa. Dia nak pergi mana-mana jalan kaki. Yang ayah cerita dulu kan, Nek Kiah ni. Dia ni suka pakai payung dah. Waktu pagi, tengah hari, tak pelik lah dia pakai payung. Tapi kalau pukul 6 petang, dah tak apa panas, dia pakai payung. Dia pula bukan jenis pakai tudung dah. Nampak rambut dia beruban dah, putih apa. Selendang dia balut leher dah. Jadi masa tu kawan-kawan Tok Wan ada sembang lah. Dia buka cerita pasal Nek Kiah kan, dia pasal sembang kan. Tata orang tua tu duduk sorang-sorang ada benda apa dia duduk buat malam-malam kan. Belah hantu ke, menuntut apa-apa ke. Sebab dia pun tengok dia pelik dah. Dia suka pakai payung, selendang dekat leher kan. Jadi kawan-kawan Tok Wan ni ada apa bagi cadangan, jom kita pergi skoden. Tapi ada kawan yang tak minat tau. Ada apa nak pergi skoden orang tua. Kalau awet tak apa juga kan. Yalah niat dia pun nak tahu apa Nek Kiah ni duk buat kan. Bukan nak pergi tengok awet. Jadi dalam ramai-ramai kawan-kawan Tok Wan, 3 orang lah dia pergi. Dia parking basikal dekat jalan luang, dia berjalan dah. Dalam gelap ni dia berjalan. Lampu suluh bawa. Tapi dia tak buka dah. Sampai dekat rumah Nek Kiah sebelum nak sampai kan, nampak pergerakan di bawah rumah. Di bawah rumah dia ada pelenggang tau. Tempat dia duduk bersantai tau. Kalau duduk dalam rumah panas, dia duduk bawah rumah. Kira tinggi jugalah bawah rumah kan, ada pelenggang lah. Jadi ada pergerakan dah. Mereka intai duduk menyorok kan. Nampak pergerakan, rupanya Nek Kiah tau. Apa dia buat tau? Dia masuk dalam satu guri tau. Mereka duduk tengok lah. Kawan Tok Wan 3 orang kan. Duduk tengok lah. Tunggu tengok jadi apa. Zap. Kepala terkeluar, badan tertinggal tau. Hampir-hampir tak menjerit dah ni. Sebab terkejut lah. Bila kepala terkeluar, jadi satu cahaya warna hijau. Nampaklah dia melayang pi dah. Tak tahu dia pergi mana. Mungkin cari makan kot. 3 orang kawan Tok Wan ni tak cakap banyak lah. Terus mereka belah pada situ. Mereka tak lari pun, mereka berjalan kan. Pergi ambil basikal mereka, balik gitu ya. Esok tu cerita kat kawan lain kan. Jadi kawan-kawan lain tak percaya benda ni tau. Jadi 3 orang kawan Tok Wan tu kata apa? Kalau hampa tak percaya, jom kita pergi lagi kan. Kok ada lagi kan situasi macam tu kan. Jadi ramai, mula-mula pergi 3 orang. Lepas tu jadi berapa orang? 8 ke 10 orang. 4 kali pertama dia pergi tak ada apa. Tak nampak benda tu. Kali kelima tu. Mereka menyorokkan semua-semua, mereka tengok tu. Nampak Nek Kiah masuk dalam guri. Tiba-tiba kepala terkeluar tu. Yang ni jadi macam api tu. Nampaklah dia melayang, dia hilang jauh tu. Sebenarnya dia bukan hilang jauh. Duduk atas kepala mereka. Salah seorang kawan Tok Wan ni, dia berasa macam ayam dah menitik atas kepala. Angkat-angkat kepala, dia ni duduk gelak atas kepala mereka. Tapi dalam cerita ni, Tok Wan tak ada apa pun. Tok Wan tak pergi. Kawan-kawan dia cerita balik kan. Dia gelak dia bukan mengilai tau. Dia macam orang gelak lah. Sebab dia tu asal orang. Kalau hampa nak cuba bayangkan, orang tua lah, umur 70 macam tu ke. Gelak lah. Macam mana dia punya bunyi kan. Berselerak lari kawan-kawan Tok Wan ni. Selang beberapa hari ke depan, cerita ni sampai dekat orang tua tau.
Jadi mereka nak pergi selidik tengok lah macam mana dah. Mereka acah-acah nak main hantar bantuan. Mereka bawa lah beras apa kan. Adalah Tok Imam, ketua kampung apa kan. Orang yang ada jawatan dalam kampung lah. 4-5 orang mereka pergi. Mereka pergi bagi salam apa. Sembang kat bawah rumah. Ada pelenggang kan. Macam papan lebak tu. Sembang-sembang kan. Tanya keadaan dia. Makcik okey keadaan. Duduk seorang-seorang ni. Tak takut ke apa kan. Yang 4-5 orang ni bukan main saja. Mereka nak intai tengok kan. Mereka perasan. Ada guri satu. Dekat bawah rumah dia. Tertutup dengan papan. Atas papan tu. Ada daun pandan. Ada bunga-bunga. Mereka ada tanya. Ni kira kan. Tu ada apa lah guri tu. Dia kata ayak basuh kaki. Mereka tak pergi buka tengok lah. Selendang selalu ada balut kat leher dah. Jadi orang kata mencurigakan lah kan. Apa kawan-kawan Tok Wan cerita ni mungkin betul lah kan. Tak apalah dah bagi beras apa. Mereka balik dah. Mereka tetap bincang kan. Kita nak buat apa kat dia sebenarnya kan. Bila fikir-fikir balik. Dia bukan kacau orang. Bukan buat orang. Dia pun duduk berkawan dengan orang. Elok lah. Tak ada masalah apa pun. Jadi kita buat tak tahu sudah kan. Lama lepas tu, yang Nek Kiyah ni, kat mana ada perempuan yang mengandung, kira macam perempuan muda lah kan, 30-an kan macam tu. Kalau mengandung, hari-hari dia akan pergi rumah tu. Petang-petang dia pergi lah, sembang-sembang apa. Sebenarnya benda tu tak pelik pun. Tapi ada makna lah, dia pergi rumah perempuan yang mengandung ni. Dia nak pergi cek tengok lah kan, berapa bulan dah kan. Ambil tahu kan. Bila masuk kandungan 8 bulan ke nak masuk 9 bulan kan. Perempuan mengandung ni akan nampak kelibat kepala Nek Kiyah ni main serang mereka dah. Hanya perempuan mengandung saja yang nampak. Orang lain tak nampak dah. Kalau lah Nek Kiyah dah main, kalau perempuan yang mengandung ni nampak dia main, dalam rumah ni bukan kat luar pun. Ada kemungkinan kandungan tu akan gugur dah. Tak nampak lah dia makan ke dia jilat tak nampak. Tapi selalunya kandungan tu akan gugur dah. Kat sini start orang kampung dah marah dah. Kalau tak silap ayah lah, yang Tok Wan cerita balik. Ada 4 ke 5 kes lah perempuan gugur dah. Jadi orang kampung lah, dah marah kat dia lah. Marah tak marah lah orang kampung. Mereka hampir nak bakar rumah dia dah. Mereka pergi serang ramai-ramai ni. Dah bawa api dah pun. Pergi mujuk lah Tok Imam suruh mereka sabar kan. Mereka pergi serang rumah dia. Dia tak ada dah. Bila dia tak ada, nanti dia pemain lain. Tak ada dah. Ulang main tak ada. Ulang main tak ada dah. Masa tu dia hilang terus. Tak tahu dia pergi mana. Dia pun syok macam ni lah. Mungkin dia lari pergi ke kampung lain. Ataupun dia lari masuk dalam hutan. Ataupun dia lari duduk dalam hutan. Dia mati dalam hutan. Antara 3 tu je kan. Yang dia pun syok dah. Dia tak balik terus. Tak tahu dia ada kat mana. Nek Kiyah ni. Sampai lama-lama rumah dia terbengkalai macam tu lah. Kira ayah apa Azri cerita. Zaman ayah dia muda kan. Ayah dia dan tengok lah. Tapak rumah tu. Kayu tiang apa orang pakai curi dah kan. Tinggal tu je batu yang tiang tu kan. Kalau tiang ada 6 lah batu kan. Kalau ada 8 lah batu. Batu yang apa di bawah tiang ni. Yang tu yang tinggal. Tapi hujung-hujungnya yang tu pun orang curi. Tak tahulah yang curi ni nak buat apa kan. Tak pernah dengar cerita apa-apa. Orang pergi curi kayu tu kena kacau ke apa. Tak ada apa kan. Lama-lama semak macam tu lah. Kawasan rumah Nek Kiyah kan. Kalau zaman Syekh Azri tak ada apa dah pun. Tak ada tinggal apa dah pun. Dan lepas tu cerita ni senyap macam tu lah. Cuma orang ingat lah nama dia. Nek Kiyah. Hantu penanggal.